Korang waktu mandu pakai earbud ke tak pakai earbud? Macam saya pakai ni. Kadang-kadang saya ada nampak lah posting yang macam kata pakai earbud ni pakai sebelah je. Dan sebenarnya pakai earbud ni salah ke tak kalau kena dengan BJ ni apa benda yang kena ni. Jadi sebenarnya kalau korang nak pakai earbud tu sebenarnya boleh je, tak ada masalah pun. Tapi korang kena pastikan kalau korang dah pakai tu korang kena peka lah dengan apa keadaan yang berlaku sewaktu mandu tu. Kalau ada apa-apa jadi nanti ada masalah lah kepada korang. Sebab kita lagi digalakkan pakai earbud daripada memegang phone tu. So mana-mana yang pakai earbud tu korang pakai je, tak ada masalah pun. Aku nak dengar lagu ke apa ke, tapi janganlah sampai menutup bunyi-bunyi dekat luar tu. Kalau ambulans lalu kan pakai siren tu sampai tak dengar tu, yang tu jadi kesalahan lah. Tapi kalau korang macam low volume, earbud korang tu taklah 100% block noise luar, boleh pakai, tak ada masalah. Sebab waktu mandu ni memang pada saya dah lah mandu ni lama kan, 4-5 jam. Nak berhenti sekejap pun dalam sejam macam tu je. Jadi kebanyakan dalam pemanduan memang saya akan pakailah macam ni, earbud. Pakai je earbud. Jadi sajalah nak promote ni earbud yang saya pakai, brand Jeep. Tapi dah hilang dah dia punya tulisan tu. Kalau korang tanya tahan lama ke tak, saya rasa sangat tahan lama. Kadang-kadang saya pakai bawa kereta 3-4 jam pun tak habis-habis lagi bateri je. Yang ni pun dah lama dah saya pakai. Harga pun tak adalah mahal mana, 20 tak sampai 30 lah, senang cerita. So kalau korang nak ambil earbud, korang boleh saja grab di beg kuning. Tekan saja.